Memang ada peruntukan disediakan, tapi ianya melalui NADMA dan juga Kementerian Kebajikan yang mana mereka menyediakan stok dan sebagainya untuk menguruskan bila berlaku bencana banjir di mana tempat pemindahan dan sebagainya. Tanggungjawab kita di bawah JPS ialah untuk kita menyediakan pelan, termasuklah pelan yang kita panggilkan pelan risiko banjir itu tadi, dan juga evacuation, pelan evakuasi kalau berlaku di mana kita nak letakkan tempat pemindahan supaya tempat berlaku banjir mereka boleh pindah di tempat yang lebih selamat. Tindakan perlu diambil oleh NADMA dan juga Kementerian Kebajikan berhubung kait dengan pengurusan bencana banjir di peringkat komuniti. Sebab itu kita dah ada pengurusan banjir ini, kita ada di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga di peringkat daerah, iaitu pejabat daerah lah yang akan menguruskan bila berlaku banjir di mana nak menempatkan orang, apa segala bantuan yang diperlukan untuk disediakan pada masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih.